petang Mak Hindran. Selamat petang Encik Uday. Sambil kita minum dan makan biskut ni, apa kata kita berbual juga sedikit tentang projek-projek antologi yang kita usahakan di bawah Kavian. Dan saudara Mak Hindran antara penulis yang terlibat dalam kesemua enam antologi yang sudah kita terbitkan setakat ini sebelum masuk kepada yang terbaru. Mungkin Mak Hindran boleh kongsikan sedikit pengalaman dalam kesemua antologi ini. Silakan mulakan dengan Wanakam. Wanakam ni selepas kita menubuhkan Kavian pada tahun 1999, inilah buku pertama kita menerbitkanlah Wanakam pada tahun 2002. 2002 kita menerbitkan buku ini. Ada lebih kurang 10 penulis mengambil bahagian dalam terbitan ini. Jadi salah satu cerpen saya juga terkandung di dalam buku Wanakam ini. Cerpen saya bertajuk Manggai lah. Tapi sebelum itu pun sudah ada cerpen-cerpen Mak Hindran dalam antologi-antologi lain, terbitan DBP. Seperti dalam Fajar Bakti, Menara dan Menara lah, biasa Menara 1, Menara 3 dan selepas itu baru Wanakam, kemudian terbitan DBP lagi lah selepas ini. Dan saya sambut masa terbitnya buku ni, memang saya masih ingat lah masa saya pergi ke Kuala Lumpur untuk mengambil jumpa saudara dan mengambil buku ni. Memang satu kenangan yang tak dapat dilupakan masa sebab ni kali ketiga lah buku cerpen saya terbit dalam sebuah buku dan buku pertama bagi Kavian. Buku pertama bagi Kavian. Malah ini juga merupakan antologi pertama yang sepenuhnya memuatkan karya penulis kaum India. Jadi ini juga merakam sejarah. Dan selepas lama kita tidak membuat buku sendiri di bawah Kavian, kita muncul pula dengan Busana Bahasa yang lahir selepas siri bengkel yang kita adakan. Kita pada tahun 2018 kalau tak silap saya, kita 2018 kita penghujung 2018 kita mengadakan bengkel. Hasil pertemuan tu kita dapat menghasilkan buku kedua ni lah, Busana Bahasa, pada tahun 2019. Di dalam buku ni juga terkandung sajak dan cerpen dan esei dan juga fragmen novel daripada penulis-penulis Kavian lah. Seperti ramai dari sini, ramai juga mengambil bahagian. Karya saudara? Karya saya dalam buku ini bertajuk, cerpen saya bertajuk ada satu sajak saya bertajuk Politikus. Saya lupa. Dan sebuah cerpen saya bertajuk Lintah. Yang pernah sebelum itu cerpen ini pernah disiarkan di majalah DBP lah, dan di buku kemudian dimasukkan dalam antologi ini. Busana Bahasa. Jadi kalau tadi Wanakam merupakan antologi pertama yang mengumpulkan sepenuhnya karya penulis kaum India di Malaysia dalam bahasa Malaysia. Selepas satu tempoh yang agak lama, sekali lagi Kavian menerbitkan Busana Bahasa. Ini hasil daripada siri bengkel intensif yang kita adakan untuk mengasuh bakat-bakat baru. Macam saudara penulis veteran ada karya, kita juga ada beberapa orang penulis baru dalam Busana Bahasa. Selepas itu sewaktu COVID 2020, kita masih sebelum itu kita sempat adakan bengkel, dan semasa COVID kita meneruskan dengan siri bengkel dalam talian melalui Google Meet, dan masih juga lahir buku. Saya tidak pasti yang mana datang dulu. Buku ni rasanya Landasan Hidup. Landasan Hidup. Landasan Hidup juga memuatkan cerpen, esei dan sajak daripada penulis. Penulis. Kali ini kita sudah pelbagai kau. Dalam buku ini terdapat penulis seperti Ramlan bin Ramli. Dia menulis sajak dalam buku ini. Dan juga Cik Koh dengan cerpennya bertajuk Malaikat Patah Sayap. Cerpen saya dalam buku ini bertajuk Dia Yang Berhormat. Ini kisah politik lah.
dan juga sebuah esei bertajuk Cabaran Melahirkan Remaja Minat Membaca. Ini landasan hidup. Landasan hidup. Ini merupakan antologi yang ketiga, masih lagi Kavin memegang rekod sebagai menerbitkan antologi bagi penulis kaum India. Kali ini kita gabungkan juga dengan kita sebut antologi sastra kebangsaan. Gabungan juga karya penulis Melayu dan Cina. Dan kemudian walaupun kita sedang berada dalam suasana COVID, tahun 2020 lahir Landasan Hidup. Kemudian pada tahun yang sama kita terbitkan pula satu lagi antologi karya penulis Malaysia, Peluru Aksara. Peluru Aksara. Ini Peluru Aksara. Di dalam buku ini juga terdapat sejumlah 16 penulis daripada pelbagai kaum dan agama dan telah menghasilkan cerpen saya semua ada cerpen, puisi, cerpen dan puisi, cerpen dan puisi, dan cerpen saya dalam buku ini pula bertajuk apa? Susah nak ingat sekarang. Banyaklah ramai penulis di sini. Ya, ada sebuah cerpen dalam buku ini juga. Peluru Aksara. Peluru Aksara. Kemudian ini tahun 2020. Tahun 2021 kita tidak terbitkan buku. Kemudian tahun 2022 kita lahirkan 2022 buku seterusnya, antologi karya penulis Malaysia. Kalau kita lihat pada judulnya di atas tu menyebut antologi karya penulis Malaysia. Jadi dia macam siri 1 dengan siri 2 lah. Kita ada pula Lakaran Diri. Mungkin boleh Mahendra ceritakan sedikit? Ya, Lakaran Diri juga memuatkan penulis pelbagai kaum yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini memuatkan kebanyakan semua cerpen semua cerpen saja. Sejumlah 10 penulis telah mengambil bahagian dan cerpen saya dalam buku ini pula bertajuk Mira, sebuah kisah yang berlangsung ketika zaman Jepun dan zaman komunis masa itu. Kisah tahun 48. Itu kita perlu sentuh juga bahawa karya-karya penulis kita, khususnya penulis kaum India dalam antologi ini memaparkan secara utama adalah kisah-kisah tentang budaya kaum India, watak kaum India, isu-isu berkaitan kaum India. Sebab itulah yang kita nyatakan sebagai sastra kebangsaan yang menggambarkan realiti hidup masyarakat pelbagai kaum, dan bagi kaum India tentulah kita mahu memaparkan budaya kaum India. Pada masa sama kita juga gambarkan situasi sejarah, perkara-perkara berlaku. Ada juga cerpen-cerpen yang memaparkan kisah politik, kisah waktu zaman Jepun, zaman komunis. Okey, dan kemudian tahun 2024 kita lahirkan pula Seruling Malang. Ini juga sekali lagi menggandingkan penulis-penulis pelbagai kaum, penulis kaum India dan penulis Cina. Semua terdapat 26 cerpen, 26 buah cerpen di dalam buku ini. Ramai juga penulis kaum Cina, ada juga mengambil bahagian dalam buku Seruling Malang, dan cerpen saya di dalam buku ini pula bertajuk cari. Mana buku cerpen saya? Tak ingat tajuk. Bardi, cerpen saya ada dua buah cerpen saya dalam sini. Apoi dan Bardi. Okey, dan kalau kita perhatikan ada 7 buku di sini. Sebelum kita pergi kepada buku yang terbaru antologi, yang ini antologi cerpen penulis Malaysia, yang ini menggabungkan 26 buah cerpen hasil daripada perbincangan kita dengan penulis pelbagai kaum. Dan jadi pengalaman Mahendra bermula dengan Wanakem pada tahun 2022 yang pertama, hingga membawa kepada yang terbaru setakat ini, Seruling Malang. Sebab Mahendra juga banyak menulis dalam pertandingan, ada karya dalam pelbagai antologi,
ada buku Persendirian Kerupaya dalam bahasa Ya. Malaysia, cerpen-cerpen di majalah, cerpen-cerpen di surat khabar. Jadi apa pengalaman apabila karya Mahindran dibukukan dalam antologi bersama penulis-penulis lain? Bagaimana perasaan? Ya, pada mulanya memang perasaan saya gembira lah. Kerana dapat pertama kita boleh gabung dengan penulis-penulis lain, kita juga boleh kenal mereka, dan kita dapat kita dapat tahu variasi perbezaan dengan cerita saya yang tulis dan cerita-cerita mereka lah. Kita tahu apa perbezaan dan kalau dibandingkan dengan Wanakam, memang dengan pada ketika cerpen saya mendapat tempat di buku Wanakam, saya memang tidak pernah mengambil bahagian dalam apa-apa bengkel atau apalah penulis bengkel penulisan lah. Selepas itu saja saya mengambil bahagian dalam bengkel penulisan, sesi penulisan. Jadi saya tahu cara format untuk menulis dengan cara teratur, untuk untuk antologi ataupun dalam buku-buku ni lah. Jadi kita tahu cara yang sebetulnya. Itu saya rasa gembira lah kerana dapat mengambil bahagian setiap kali. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ada penulis yang pernah muncul dalam satu antologi, penulis kaum India khususnya, ada mungkin muncul dalam buku pertama, kemudian hilang, kemudian buku seterusnya ada yang muncul hilang, tapi ada beberapa dan ada yang muncul kemudian penulis baharu dan mereka kekal hingga kepada buku terbaru, dan Mahindran sendiri kekal sejak pertama sampai yang terbaru. Tentang penglibatan penulis kaum India dalam penulisan secara umum, khususnya dalam antologi ini. Ya, pada awal-awal memang baguslah. Pada awal kita dapati ramai juga yang menyertai bengkel semua kan, kita memang gembira lah kerana ramai orang menyertai mengambil bahagian lah. Kita dapat pelbagai cerita dalam ni dan kita mahu lebih banyak. Kita tidak cukup. Kita masih perlukan lebih ramai penulis kaum India menulis karya dalam bahasa Malaysia. Kita perlukan lebih ramai lagi. Baru boleh memeriahkan lagi suasana penulisan di Malaysia. Itu yang kita mahukan. Kita mahukanlah. Jadi kita harapkan sangat lebih ramai pelajar ataupun penulis yang tahu menulis, yang suka membaca, tampil ke hadapan, menghubungi kami untuk mendapat bimbingan lah. Okey, dan Seruling Malam, antologi yang terbit pada tahun 2024. Tahun lalu. Tahun lalu kita tidak sempat. Kita cuba tapi kita tidak sempat hasilkan antologi, dan menuju tahun ini projek sedang berjalan. Projek terbaru, antologi yang berapa? Antologi yang ketujuh. Antologi yang ketujuh sedang diusahakan. Boleh ceritakan sedikit tentang antologi terbaru ni? Antologi terkini ini melibatkan 5 orang penulis kawian, iaitu saya, M. Mahindran, saudara Udia Shankar, Anuradha dan Cikgu Malini dan Kamala Supaya. Kami telah masing-masing akan ada 4 buah cerpen kami di dalam buku terbaru yang akan diterbitkan dalam beberapa bulan ini. Jadi 5 penulis kali 4 cerpen akan ada 20 buah cerpen bahasa Malaysia sepenuhnya oleh penulis kaum India. Judulnya diberikan Caritra. Caritra, sebuah judul yang kita berikan sebuah judul yang sungguh menarik, unik, penuh makna. Jadi kita haraplah pembaca-pembaca di tanah air ini akan menikmati sebuah buku dengan pelbagai cerita dalam Caritra. Jadi ada 4 buah cerpen Mahindran sendiri dalam antologi yang akan datang, dalam Caritra. Mungkin boleh ceritakan sedikit tanpa mendedahkan keseluruhan cerita? Salah sebuah cerita futuristik, sebuah cerita futuristik di mana
seorang saintis, dia apa, dia boleh pergi ke masa depan, dia membawa kanak-kanak ke, dia menemui sesuatu di pada masa hadapan, pada masa hadapan lah. Itu salah satu tema sebuah cerpen. Sebuah lagi cerpen bertemakan kisah tahun 80-an, kisah seorang ibu dan anak, apa masalah yang dihadapi untuk dia membesarkan anak itu. Itu salah sebuah cerpen. Lagi sebuah cerpen, kisah seorang datuk dengan cucunya. Itu juga menyentuh tentang sejarah kaum India di tanah air Malaysia. Dan sebuah lagi cerpen apa, saya sudah lupa apa lagi. Okay. Tunggu dalam antologi. Tunggu dalam antologi nanti. 14 cerpen saya. Baik. Jadi akan ada 20 buah cerpen. Kita jangkakan dapat terbit pada bulan Oktober. Proses sedang berjalan, proses penyuntingan, proses membuat reka letak, reka kulit, segalanya, judul sudah ada, dan kita akan kemaskini maklumat secara dari semasa ke semasa di di media sosial untuk makluman orang ramai. Kita harapkan sokongan daripada rakyat Malaysia yang boleh membaca karya dalam bahasa Malaysia, dan bagi sesiapa yang belum berkesempatan memiliki buku-buku ini, antologi-antologi terdahulu juga, boleh menghubungi masing-masing penulis untuk mendapatkan. Mahin juga ada stok buku. Ya, masih ada buku. Tetapi saya rasa buku yang pertama kita dulu. Buku pertama kan adalah. Buku pertama, sebab itu cubaan kita yang pertama pada waktu itu 2002. Sudah terlalu lama tidak ada stok. Buku-buku yang lain masih ada stok. Bolehlah menghubungi para penulis, menghubungi Mahindran untuk mendapatkan untuk bacaan sebelum terbitnya antologi yang terbaru. Jadi, selesai berbual, kita teruskan pula dengan minum petang. Silakan Mahindra. Silakan. Okay,